Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsi cara lain untuk menghasilkan infografik sekiranya notebook LM anda telah pun mencecah had harian yang ditetapkan. Sebenarnya kita boleh terus gunakan penghasilan infografik di Google Gemini. Jom kita tengok apa yang kita boleh buat sebenarnya. Kita pergi ke Gemini, kemudian kita upload saja file kita di sini. Contoh ada 2 file ni. Kita boleh suruh Gemini extract terlebih dahulu. Extract information from these files. Kalau nak guna bahasa Melayu pun boleh. Just extract informasi dalam file-file yang diberikan, kemudian submit. So kita tunggu terlebih dahulu Gemini ringkaskan ataupun extract maklumat penting daripada 2 file sini. Okay. Alright. So dia akan tengok semua informasi yang dalam tu. Kita tunggu dia siap. Then kemudian apa yang kita akan buat adalah kita tukar mode dia ke create images terlebih dahulu sebab kita nak buat infografik. Pastikan anda pilih Pro untuk Nano Banana Pro. Nak guna fast pun boleh sebenarnya. Dan kita buat infografik. Create an infographic based on the information above using this detail. Contohlah kan kalau ada detail you nak sketch notes with engaging stickers, contoh. Lepas tu you nak target audience university student. Okay, and then maybe keep notes simple but informative. Okay, so kita boleh bagilah sedikit apa yang kita nak guna bahasa Melayu pun boleh lah kan. Cakap saja you nak jenis apa, dan terangkan sedikit target audience semua tu, dan kita submit. Kemudian kalau nak bagi tahu dia punya size pun boleh dalam note tadi. So sekarang dah siap sebab dia ikut apa yang saya nak ni, nampak? So kalau saya save, so dia memang senang lah daripada sini. Alright, so selamat mencuba.